So kalau kita pergi kepada bagaimana Nabi SAW ataupun apa yang Nabi Muhammad SAW dapat awal-awal So kalau kita pergi ada 3 lah, kalau kita nak kata 3 wahyu yang dikategorikan wahyu awal Satu pertama tu ialah wahyu Iqra' tu lah, wahyu pertama Dan kedua ni yang mana wahyu kedua, mana wahyu ketiga etc. ni dia ada khilaf lah dalam konteks perbincangan which is which. Tapi kalau kita nak mudahkan bincang, kita just ambil yang pandangan yang kata ini yang wahyu surah Al-Alaq, surah Al-Alaq 5 ayat pertama tu. Ini Al-Mudaththir, tak tahu lah ada yang macam mana sebab dia apa sabdu kan, Al-Muzammil Now, so ni boleh tengok translation beberapa ayat tu just untuk kita recap essentially di situ. Sebab ultimately apa yang kita buat, sebab kita claim semacam cerita kita panjang cerita tu ultimately nak syurga, kita bottom proses syurga semua kan. So if tiba-tiba apa yang kita buat konon-konon macam nak kejar syurga tapi rupanya amat tersasar, dia sayang lah, dia amat rugi dan sebagainya.